saya lebih banyak dibentuk pemikiran politik ini oleh Allahyarham Datuk Haji Fadzil Muhammad Noor. Itu saya kena akui. Pengaruh pemikiran Ustaz Fadzil itulah yang mewarnai pemikiran politik yang saya bawa, dan akhirnya saya menyertai PAS pada waktu itu. Saya nak sebut bagaimana keserdahanaan Datuk Ustaz Fadzil ini tidak digemari oleh pimpinan-pimpinan PAS pada waktu itu. Contoh, bila Anwar diambil tindakan oleh Tun Mahathir, dipecat dan diambil tindakan sebagainya, orang yang pertama pergi mencari Anwar ialah Datuk Haji Fadzil. Boleh dikatakan tak ada pemimpin PAS yang bersetuju tindakan Datuk Haji Fadzil. Mereka kata apa ni pergi ini, tetapi dia mempunyai pemikiran yang sangat jauh. Dia melihat, dan dia dengan Anwar ni, walaupun Anwar masuk UMNO dan dia masih kekal dalam PAS, tetapi hubungan peribadi itu tidak pernah renggang. Jadi menyebabkan pemikiran-pemikiran mereka itu hampir ada persamaan-persamaan yang masih berterusan daripada gerakan Islam yang diwarnai oleh ABIM satu ketika dulu, sebelum daripada itu. Jadi maknanya pemikiran Ustaz Fadzil ini tidak digemari oleh sebahagian daripada bahagian besar daripada pemimpin-pemimpin PAS. Tetapi saya melihat bahawa pada waktu itu ini satu kebijaksanaan Ustaz Fadzil. Saya masih ingat bila dah sampai kepada satu kedudukan demonstrasi besar-besaran ini selepas daripada Anwar dipecat dan diambil tindakan. Jadi pada waktu itu saya dengan Allahyarham Datuk Haji Salihuddin Ayub, sama ada saya berceramah di Kemaman, Salihuddin di Kuantan, ataupun dia di Kemaman, saya di Kuantan. Jadi kami pada waktu malam itu kami berhubungan antara satu malih. Saya kata, Din, sekarang di Bandaraya Kuala Lumpur ni riuh ni, berada dalam keadaan gawat politik. Jadi apa yang harus kita buat? Jadi pada waktu itu saya terus mencadang kepada arwah. Saya kata kita kena balik segera, dan saya nak telefon pada Datuk Fadzil. Saya telefon pada Ustaz Fadzil pada waktu itu. Ustaz Fadzil berada di pejabat Harakah pada waktu itu. Dia tidur di pejabat Harakah. Bilik itulah juga kalau dia tak tidur, saya tidur. Apa nak buat? Dia kata balik mai segera pejabat. Dia kata jumpa dia. Kami pun balik pada malam itu. Salihuddin ambil saya di Kuantan, kalau tak silap saya, daripada Kemaman. Terus kami balik, ada orang hantar dengan kereta. Kami pergi dengan bas, pergi ceramah tu dengan bas pada waktu itu. Tak ada lah naik Belfire pada waktu itu. Pada apa? Jadi terus balik pergi ke pejabat Harakah. Saya ingat dalam pukul 3 pagi, ketuk pintu, tak apa, duduk, bangkit, mestilah duduk. So bincang apa yang perlu. Saya kata perlu panggil kepada semua pimpinan parti-parti politik yang ada dan juga NGO-NGO yang ada untuk duduk bersama dan kita mengambil apa-apa langkah yang diperlukan. Jadi besok tu saya masih ingat arwah Syed Muhammad datang. Saya panggil arwah Syed Muhammad datang ke pejabat Harakah, kemudian Zubir pegawai di pejabat PAS datang duduk, terus kita buat panggilan 2 hari selepas itu, ataupun sehari selepas itu tu kita panggil buat perjumpaan di Taman Malewa. Jadi saya nak sebut je ialah pada awalnya semua orang tak bersetuju. Semua orang tidak bersetuju dengan cara pendekatan yang dibuat oleh Datuk Haji Fadzil Muhammad Noor. Hatta apabila ada debat antara Tun Mahathir dengan Ustaz Fadzil ataupun syarahan perdana pada waktu itu, pun orang tidak bersetuju di Dewan Bahasa. Pun ramai di kalangan pemimpin-pemimpin PAS yang keras tidak bersetuju pada waktu itu. Hari ini Tun Mahathir lah jadi penasihat. Jadi ini saya nak sebutnya ialah bagaimana pemikiran pada waktu itu pemimpin-pemimpin PAS yang begitu keras. Baik dengan Tun Mahathir, baik dengan Anwar. Tapi apabila mereka melihat Ustaz Fadzil mengambil langkah itu, satu langkah yang boleh memberikan proses pengembangan kepada PAS, maka akhirnya semua pakai ikutlah melalui penubuhan gerak. Dan pada waktu itulah kita lihat bagaimana Ustaz Fadzil telah diberikan kepercayaan untuk memimpin satu gabungan parti politik, NGO dan individu yang mempunyai keprihatinan yang tinggi terhadap politik Malaysia pada waktu itu untuk memperjuangkan keadilan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah saya fikir bahawa gambaran bagaimana mula penglibatan saya dan juga bagaimana kesederhanaan pemikiran yang dibawa oleh Datuk Haji Fadzil Muhammad Noor itu sebenarnya bukan saja mewarnai saya, tetapi tidak digemari oleh sebahagian besar pemimpin-pemimpin PAS. Sebab itu mereka kekal sampai ini. Ustaz Fadzil, dia sederhana pemikirannya tetapi tegas.
Ketegasan tu tetap ada, kesederhanaan dan ketegasan tu seiring bersama.